Assalamualaikum. Molek ngak reduk hari ni di kampung. Alhamdulillah. Sekala dia petang nak membawa ke maghrib tu dia panas lagi ya. Okay, hari ni dia reduk. Alhamdulillah. Jadi hari ni tak ada video yang menarik sangat lah yang video ini, tapi next vlog kita buat yang terbaik lah untuk tontonan semua. Balik ke kampung nak tengok pokok-pokok buah, tapi pokok-pokok buah tak masak lagi. Jom kita tengok. Ni macam rambutan ataupun orang tebelah gelar mutan. Mutan pun tak masak lagi, tak nyelat lagi lansat pun gitu juga. Lansat pun tak ada lagi nyelat, dok lagi tak masak. Manggih pun baru berputik sedang-sedang 2 jari. Tak masak lagi. Buah berdara tu orang tak tahu lah orang pun nampak ke dok. Buah berdara pun dok lagi tak masak. Dia pendek katanya bulan 12 esok ya. Bulan 12 esok dapatlah merasa buah-buah kampung. Ada sikit. Cuma tahun ni dia tak apa nyadi macam tahun-tahun sebelum ni. Mungkin sebab faktor cuaca lah gamaknya ya. Tak ada arah lah ya. Apa-apa pun kita syukur je lah. Betul tak? Ada juga orang cakap Allah bagi rezeki tahun ni dapat merasa sikit buah-buah di kampung nyadi. Alhamdulillah. Nanti kita tengok vlog yang seterusnya ya. Kuat balik Kuala Lumpur ni. Apa le? Kuat balik Kuala Lumpur dulu lah jantan. Lepas ni kita vlog travel lagi ke utara pula kita ya. Tak padalah. Okey. Nanti kuat buatlah vlog lain pula ya. Vlog di kampung ni kena balik lama baru sedap. Ya, buat cerita baru sedap membedak bak kata orang tu ya. Okey. Omong kalau kenal ke video-video kau, vlog kau, jangan lupa ya. Like, komen, share banyak-banyak ya. Nanti kita jumpa lagi. Apa? Boleh.